Ini adalah iPhone 16 Pro Max, flagship Apple dengan tanda harga bermula RM5,999 dan ke atas. Manakala, ini pula adalah Honor 400 Lite 5G. Adik bongsu daripada siri Honor 400 dan harganya hanyalah RM1,299. While keduanya of course dari dua segmen berlainan serta banyak bezanya, tetapi ada satu persamaan yang merapatkan jurang tersebut, iaitu special button dekat tepi ni. Familiar kan? While ini bukanlah video perbandingan, sebab apa? Manakan mungkin aku nak bandingkan flagship dan juga mid-ranger kan? Tetapi dengan meletakkan butang tersebut pada Honor 400 Lite 5G ni, siri Lite daripada Honor tau, ini sedikit sebanyak adalah satu cara daripada Honor nak usik Apple dan juga iPad yang sebenarnya tak susah mana pun nak buat button tersebut. Dan tak perlu nak bayar mahal-mahal mana pun. Apatah lagi kalau fungsinya hanyalah untuk kawalan kamera sahaja. Yes, kalau dekat iPhone, kamera control button ni fungsinya officially hanyalah untuk buka kamera, ambil gambar ataupun video, slide kiri kanan sikit untuk kawalan kamera, dan basically itu sahaja. Tak ada fungsi lain dah, noktah. Apa pula Izami? Button tu kan boleh juga nak digunakan untuk Apple Intelligence ataupun Apple Visual Intelligence. Takkan itu pun kau tak tahu? Relax, aku dah bersedia dah dengan soalan-soalan macam ni. Aku faham apa yang korang bakal tanya dan juga apa concern korang. Untuk pengetahuan korang, at least untuk unit aku dan juga mungkin banyak lagi user dekat luar sana tu, Apple Intelligence ni belum lagi available dekat unit kami secara rasmi tau. Even kalau korang nak enable pun, dia ada cara tertentu yang kena buat dulu. Kiranya secara default, dekat Malaysia ni tak ada lagi ketika ini. Dan to enable that, korang kena tukar bahasa ke supported language dan juga region tau. Which for time being adalah English US sahaja. Dan after that, korang kena download the data dan barulah dapat guna Apple Intelligence ataupun Apple Visual Intelligence ni. Dan even kalau korang dapat guna Apple Intelligence ataupun Apple Visual Intelligence tersebut, for time being aku boleh katakan ianya tak sempurna lagi, macam half-baked macam tu. Most of the situation dia tak begitu matang lagi. Whereas Honor 400 Lite punya AI button pun boleh buat fungsi asas yang sama tau. Boleh buat untuk buka kamera, ambil gambar dan juga rakam video, boleh tap to focus, boleh slide-slide untuk kawalan zoom. Basically sebiji fungsi asasnya seperti iPhone control button tu. Malahan, Honor 400 Lite 5G ni di-improve lagi usability of this AI button dengan berintegrasi bersama dengan Smart Vision Google Lens yang ketika ini semua orang tahu lebih matang dan juga lebih pintar. Di mana kalau korang press and hold AI button tu, dia akan trigger Google Lens tau. Dan dekat situ korang boleh lakukan searching dengan menggunakan visual ataupun kamera korang. Dan kalau korang let's say ada kerja rumah ke, homework ke, for example matematik macam tu, korang boleh juga selesaikan menggunakan Google Lens ni. Even kalau korang nak translate bahasa asing pun mudah saja dengan hanya a simple tap sahaja pada AI button ni. Dan seperti mana panjang lebar yang aku dah explain dalam video-video yang lepas, especially berkenaan dengan Honor Alpha Plan, Honor dia tak kompromi bab AI ni tau. Semua device, semua siri, semua segmen daripada jenama Honor support segala macam AI features tau. Termasuklah Honor 400 Lite ni. For example, kalau korang press and hold on off button ni, dia akan trigger Google Gemini. Dan macam biasalah, korang boleh tanya apa sahaja. Dia akan bantu untuk lakukan carian dan juga jawapan untuk korang. Nak cari lokasi ke suatu tempat pun boleh. Just name it, dia akan navigate korang ke tempat tersebut. Nak cari idea ataupun brainstorm topik-topik kompleks pun boleh tau dengan Gemini Live. Ini umpama macam korang berborak dengan AI dan bagi aku ianya cukup intuitif dan juga memudahkan. Seka to search pun baked natively pada Honor 400 Lite ni, di mana korang boleh untuk lakukan carian ataupun maklumat hanya dengan bulat-bulatkan saja sesuatu image ataupun perkara tersebut. Lepas tu, Magic Portal pun ada. Korang just drag and drop je ke sisi phone korang. Ia akan bantu suggestkan aplikasi yang sesuai untuk kegunaan dan juga keperluan korang ketika itu. Kalau korang jenis kaki travel, face-to-face translation ni pun ada dan cukup membantu jika korang ada kesukaran dalam berkomunikasi di negara orang. Dengan AI Eraser, let's say ada benda yang mengganggu gambar korang, AI Eraser ni akan boleh untuk bantu dan juga hilangkan gangguan tersebut dengan mudah dan juga kemas sekali. AI Outpainting ni pula boleh bantu untuk luaskan framing gambar korang if let's say korang rasa framing tu agak tight dan juga tak cukup luas bagi kegunaan korang. Senang cerita, Honor 400 Lite 5G ni walaupun dia adalah Lite in name, ia still melimpah ruah dari segi features dan juga AI featuresnya. On the top of that, design wise bagi aku, Honor 400 Lite 5G ni still nampak bergaya dan juga premium dengan warna velvet grey aku ni. Dengan geometric camera design dia, ia nampak minimalist dan juga estetik dalam masa yang sama. Dan for a light version, display dia pun nipis bezelnya. Dan yang paling penting, symmetrical segenap bucu tau. Dah tak ada dagu-dagu ataupun dahi-dahi bezel ni. So bila mana korang gunakan ia untuk buat layan konten, dia memang nampak luas,
Kemas dan kualiti display dia pun cukup memuaskan dan juga bagus bagi segmen dan juga kelasnya. Ia juga datang dengan dua pilihan warna, Velvet Grey macam aku punya ni dan juga Mars Green. Dua-dua pun bagi aku agak lawa depending on your choice. Dan dengan tanda harga RM1,299 dengan AI buttonsnya, tak salah untuk aku katakan bahawa Honor 400 Lite 5G ni might be an affordable iPhone killer with AI buttons ketika ini. Dan sekiranya korang berminat, Honor 400 Lite 5G ni akan mula dijual bermula 25 April 2025 dengan tanda harga RM1,299 bagi tetapan 256GB storan melalui Honor Stores dan juga authorized dealer nationwide. Dan bagi setiap pembelian, korang dapat free 1 year extended warranty yang bernilai RM99 tau. Dan kalau korang nak jimat lagi, korang wajib untuk join campaign Snap, Share and Enjoy daripada 25 April sampai 24 Julai dan korang boleh dapatkan instant rebate bernilai RM200 segera guys. Caranya mudah, korang pergi je dekat mana-mana Honor Store ataupun authorized dealer dan korang ambil gambar Honor 400 Lite 5G tu, korang share dan juga letak hashtag Honor 400 Lite MY dekat social media korang dan korang just tunjuk dekat kedai tu gambar yang dah di-upload tu. Lepas tu, terus korang akan dapat rebate RM200 tu serta-merta. So, RM1,299 tolak RM200, basically harga dia akan jadi lebih kurang RM1,099. Bagi aku lebih daripada berbaloi guys. So guys, macam biasa kalau anda kata korang nak info lebih lanjut, korang boleh check out link semua dekat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum.